Rosianna Riza. She makes vlog, daily life videos, travel, memories, nothing perfect, just real moments, as it happened. She's still learning, growing, at her own pace. So if you're here, you're part of the journey. Welcome to Rosianna Riza's channel. Disebabkan tak cukup satu pieces, cuma untuk my eye print, tekan pin je lah. Ini masanya untuk kita buat receipt. Okey ke I buat video macam ni ya? Aku tak tahulah okey ke tak. Aku tak tahu okey ke tak, tapi okey lah okey lah okey lah sebab contoh kan, I tak tahu. Aku tak tahu. What's going on? Okay, so photo state, printing. Photo state tu lain, printing tu lain. Kalau photo state daripada paper ke paper, kalau printing daripada telefon ataupun daripada korang punya PC ke printer. Okay? So itu sahaja kot. I tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Saja je. I nak bagi korang tips lah. Contoh katakanlah korang nak printing. Kan korang nak printing, tapi korang nak print tu 10 set. Contohnya, kalau selalunya kedai printing korang akan lebih mahal daripada photostat. Okay, printing kalau korang nak buat 10 set, buat 1 set printing dan 9 set lagi adalah photostat, supaya korang dapat jimat banyak. Okay, sebab photostat akan lebih murah daripada printing. So harap membantu dengan tips ni untuk korang lebih jimat. Siapa nak pergi beli, boleh pergi beli. I lupa I buat live guys. I buat live. So this one gonna be here. Okay, so sebenarnya hari ni nak buat video untuk bersihkan belakang ni, tapi itulah penatnya lah kalau dah petang ni nak mengemas. Tapi kalau I tak kemas, siapa nak kemas? Dia kena kemas lah kan. So ini dia punya box ni sebenarnya kan korang, box ni I nak korang pun belajar daripada kesilapan. Bukan maksudnya kan, kalau contoh korang beli yang untuk tunjuk dekat customer, kalau korang beli macam I, itu adalah satu kesilapan. Sekejap, yang ini I beli before tau, before I tahu wujudnya benda ni. Sekejap, I tunjuk korang. Before ni I beli yang macam ni, I display macam ni tau korang. So bila display macam ni, masalah dia korang, bila customer pegang ni, semua jatuh. Bila ni jatuh, semua yang depan ni jatuh. Kalau atas ni jatuh, semua jatuh. So apa yang korang perlu buat adalah ambil lagi satu punya dan kita pasang sama-sama benda ni. Contoh korang ada kedai ke mana dia punya tempat buka. Kalau korang ada kedai, ambil yang jenis macam ni. Korang nampak tak perbezaan yang tadi tu dengan yang ini? Yang ini kan dia ada macam untuk, nampak tak palang dia ni kan? Baik beli yang palang macam ni. Alamak, tak boleh buka pula. Apa benda saya? Okey, belum sempat pakai lagi kan dah patah kan. Okay, so I rasa senang je cara pasang dia kan. Macam mana cara pasang dia?
perfume dengan minyak wangi sama lah Okey, macam ni lah. Nanti kita tunjuk korang. Okey ke? Sekali patah. Risau lah patah. Risau. Okay. Lepas tu tak. So I close up sikit kat korang. I dah pasang kan. I pilih yang 1, 2, 3, 4, 5 tingkat. Okay, supaya banyak sikit space. Ni kan korang nampak tak dia punya ni kan. Korang just tap je. Masuk saja. Tak nampak sebenarnya. Tekan dia. Tak nak dengar pula. Okay, korang nampak tak lepas tu? Okay, lepas tu korang masukkan je. Okay, dan lagi sebelah satu. Okay, macam tu lah buat dia. Dah siap. Macam ni lah rupa dia. Actually dia ada warna putih dan warna hitam. Tapi I tengok pada harga putih lagi murah. So I boleh pergi pada murah. For me macam okay je warna hitam. Tak ada masalah pun. So ni kita ambil dulu. So ni. So kita akan kemaskan kat sana. Perbezaannya I beli yang ini tau. Ini dulu dengan sekarang. Different dia. Ini dulu punya. Ni yang dulu punya I beli. So bila dia tap dia jatuh everything. Dia boleh tau. Cuma kalau korang letak tempat yang memang static, tak ada orang pun pegang, boleh. Tapi kalau korang memang orang pilih senang mudah jatuh, janganlah. I punya perfume dah banyak kali dah jatuh. Okay, so let's go. Kemas-kemas.